Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Tan Sri Muhyiddin Yassin menafikan sekeras-kerasnya dakwaan bahawa beliau atau mana-mana pimpinan parti mengeluarkan arahan supaya 5 ahli Dewan Undangan Negeri Perlis menandatangani akuan berkanun. Menurut beliau, tindakan Bersatu hanyalah mempersembahkan makluman mengenai nama calon Menteri Besar Perlis daripada parti itu selepas menerima titah daripada Istana Perlis untuk berbuat demikian. Berikutan perkara tersebut, Muhyiddin berkata parti akan mendapatkan penjelasan daripada adun-adun Bersatu di Perlis bagi mengetahui situasi sebenar yang berlaku. Saya ingin menegaskan bahawa Perikatan Nasional menghormati sepenuhnya kuasa budi bicara Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Almarhum, Tuanku Syed Putra Jamalulail selaku Raja Perlis serta menjunjung Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Perlis dalam melantik Menteri Besar. PN juga menghormati kedudukan PAS sebagai parti yang memimpin PN Negeri Perlis, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Beliau turut memaklumkan bahawa dirinya mengikuti rapat perkembangan kemelut politik di Perlis susulan peletakan jawatan Shukri Ramli sebagai Menteri Besar. Muhyiddin berkata, beliau percaya setiap parti dalam gabungan PN mempunyai mekanisme tersendiri untuk menangani sebarang isu yang timbul secara berhemah demi memastikan kestabilan serta kesinambungan pentadbiran PN di negeri itu. Saya berharap isu berhubung kedudukan Menteri Besar akan dapat diselesaikan dalam semangat keluarga besar PN, katanya lagi.